Matahari mula tergelincir di ufuk barat, meninggalkan sisa-sisa cahaya jingga yang kian malap di celah dedaun pisang yang tumbuh liar di halaman rumah. Cahaya itu menembusi tingkap kayu yang berkisi jarang, memantulkan bayang-bayang panjang di lantai papan yang sudah reput di mamah usia. Di dalam dapur rumah kayu yang usang itu, Nurul berdiri di hadapan dapur gas lama, mengacau gulai yang sedang mendidih perlahan. Uap panas naik menyentuh wajahnya, namun tubuhnya tetap terasa sejuk, seolah-olah angin senja yang masuk melalui celah-celah dinding membawa bersama sesuatu yang tidak terlihat. Suasana petang itu terasa luar biasa sunyi. Kebiasaannya menjelang waktu berbuka, kedengaran suara jiran memanggil anak pulang atau bunyi motorsikal melintas di jalan kecil hadapan rumah. Namun hari itu, segalanya sepi. Tiada bunyi kicauan burung, tiada salahkan anjing, hanya bunyi detak jam dinding yang berdetak perlahan tetapi jelas. Tik-tok, tik-tok, seperti degupan jantung yang cemas dan tidak teratur. Setiap detakan terasa semakin kuat, seakan-akan menghitung sesuatu yang bakal terjadi. Nurul berhenti mengacau dan mengangkat wajahnya perlahan. Dia merasakan seolah-olah ada mata yang memerhatikan, bukan sekadar perasaan biasa, tetapi satu rasa yang menekan dada dan membuatkan nafasnya menjadi pendek. Pandangannya tertumpu pada dinding kayu yang sudah merekah, pada celah-celah papan yang menampakkan kegelapan di sebaliknya. Kegelapan itu seakan berdenyut perlahan, hidup dalam diam. Dia cuba menenangkan diri, memujuk hatinya bahawa itu hanya perasaan rindu yang belum terubat sejak pemergian ibunya setahun yang lalu. Namun jauh di sudut hatinya, Nurul tahu rasa ini berbeza, seolah-olah ada sesuatu yang sedang menunggu waktu untuk menampakkan diri. Tiba-tiba, sendok yang dipegangnya terjatuh ke lantai dengan bunyi yang kuat. Nurul tersentak. Dia menunduk untuk mengambilnya, dan ketika dia bangun semula, dia bersumpah terlihat bayang hitam melintas pantas di hujung dapur. Nafasnya tersekat. Dia memejamkan mata seketika, kemudian membukanya kembali. Dapur itu kembali kosong, hanya bau santan dan rempah yang memenuhi ruang. Namun perasaan diperhatikan itu tidak pernah pergi, malah semakin mendekati. Nurul membawa hidangan yang telah siap ke ruang tamu yang kecil dan suram. Lampu Kalimantan yang tergantung di siling berkelip-kelip beberapa kali sebelum menyala sepenuhnya, memancarkan cahaya putih pucat yang membuatkan ruang itu kelihatan lebih dingin. Dia menyusun pinggan di atas meja makan kecil yang sudah calar belarnya jelas kelihatan. Kerusi kayu di sekeliling meja itu hanya ada dua. Salah satunya jarang disentuh sejak setahun yang lalu. Tanpa sedar, tangannya mencapai sebutir pinggan tambahan dari rak berhampiran. Gerakannya begitu otomatik, begitu biasa, seperti rutin yang pernah dilakukan bertahun-tahun lamanya. Dia meletakkan pinggan itu di kerusi kosong bertentangan dengannya, lengkap dengan sudu dan segelas air. Hanya setelah dia melangkah ke belakang untuk memandang susunan meja itu, barulah dia tersedar. Keningnya berkerut. "Kenapa aku buat macam ni?" bisiknya perlahan. Dia tinggal bersendirian sejak kematian ibunya setahun yang lalu. Sejak malam ibunya menghembuskan nafas terakhir di bilik sebelah, rumah itu terasa kosong dan dingin. Namun hari itu,
Melihat pinggan tambahan di hadapannya membuatkan dadanya terasa sesak. Seolah-olah ada sesuatu yang memanggil memori lama untuk kembali hidup. Tiba-tiba, satu hembusan hawa dingin menyentuh tengkuknya. Bukan angin biasa, tetapi dingin yang mencengkam hingga ke tulang. Bulu romanya meremang tegak. Nafasnya bertukar menjadi pendek dan laju. Perlahan-lahan dia menoleh ke arah kerusi kosong itu. Pinggan yang diletakkannya tadi kini beralih sedikit dari kedudukan asal, seakan-akan baru sahaja disentuh. Gelas air di atas meja bergetar halus, menghasilkan riak kecil di permukaan. Jam dinding berhenti berdetik. Dan dalam kesunyian yang menyesakkan itu, Nurul terdengar sesuatu. Satu tarikan nafas perlahan, bukan daripada dirinya. Seolah-olah ada seseorang sedang duduk di kerusi kosong itu, menunggunya berbuka bersama. Bunyi seretan sesuatu yang berat kedengaran dari arah bilik tidur utama di hujung koridor. Serak, serak, serak. Bunyi itu perlahan tetapi jelas, seolah-olah sesuatu yang berat sedang ditarik di atas lantai papan yang kasar. Nurul membeku di tempatnya. Tangannya secara spontan memegang erat kain tudung hitam yang melilit kepalanya, seakan-akan kain itu mampu menjadi pelindung daripada apa sahaja yang sedang bergerak di hujung sana. Bau hapak tiba-tiba menusuk hidungnya. Bau itu tidak seperti bau rumah lama atau kayu lembap. Ia lebih pekat, lebih memualkan, seperti bau daging yang mereput, bercampur tanah basah dan kain lama yang tidak pernah dijemur. Bau itu merayap perlahan-lahan memenuhi ruang tamu, menyesakkan dada dan membuatkan perutnya berombak loya. Nurul menekup mulutnya, cuba menahan rasa mual yang hampir memaksanya muntah. Serak, serak, serak. Bunyi itu semakin hampir. Dari hujung koridor yang gelap, kegelapan itu terasa bergerak, seolah-olah bayang itu sendiri sedang mengheret sesuatu keluar dari bilik tidur arwah ibunya. Nurul ingin menjerit, ingin berlari keluar dari rumah itu, tetapi tubuhnya seperti dipaku ke lantai. Suaranya tersekat di kerongkong, hanya desah nafas ketakutan yang kedengaran perlahan. Koridor yang gelap itu terasa seperti mulut gergasi yang sedia menelannya. Setiap papan dinding di kiri dan kanan tampak lebih sempit, lebih panjang dari biasa. Bayang-bayang di dinding bergerak halus walaupun tiada angin biup. Dan dalam samar cahaya lampu ruang tamu, Nurul melihat sesuatu. Hujung kain putih yang kotor terseret perlahan di atas lantai, muncul sedikit demi sedikit dari kegelapan koridor. Jantungnya berdegup begitu kuat hingga terasa menyakitkan. Ini tak betul, ini tak betul. Bisiknya berulang kali dalam hati, cuba meyakinkan diri bahawa semua itu hanyalah permainan fikiran. Namun bunyi seretan itu nyata, bau busuk itu nyata, dan kain putih yang semakin jelas kelihatan di hujung koridor itu juga nyata. Tiba-tiba, azan maghrib mula berkumandang dari masjid yang jauh. Suara itu bergema lembut tetapi tegas di udara, memecah kesunyian yang mencekam rumah tersebut. Lafaz Allahu Akbar bergema, membawa sedikit getaran ke dalam dada Nurul yang hampir lumpuh ketakutan. Seolah-olah tersedar daripada mimpi negeri, dia segera menarik kerusinya dan duduk. Tangannya menggigil ketika mencapai sebiji kurma di atas pinggan kecil.
Dia memejamkan mata, cuba fokus pada azan yang berkumandang. Bibirnya bergerak perlahan mengikut lafaz, walaupun suaranya hampir tidak terdengar. Bismillah, bisiknya sebelum mengangkat kurma ke bibir. Namun ketika dia membuka mata dan mengangkat wajahnya, jantungnya hampir berhenti berdegup. Di kerusi bertentangan yang tadinya kosong, kini duduk sesosok tubuh yang kaku. Tubuh itu duduk tegak menghadap hidangan, tidak bergerak walau seinci. Ia dibaluti kain kafan yang kotor dan reput. Kainnya bertumpuk-tumpuk coklat kehitaman seperti kesan tanah dan sesuatu yang lebih mengerikan. Bahagian wajahnya tertutup separuh, tetapi dari celah kain yang longgar kelihatan kulit gelabu kehijauan yang menegang pada tulang pipi yang menonjol. Udara di sekeliling menjadi jauh lebih sejuk. Nafas Nurul bertukar menjadi wap halus di hadapannya. Sosok itu perlahan-lahan memusingkan kepalanya ke arah Nurul. Pergerakannya kaku, berbunyi halus seperti tulang yang bergeser sesama sendiri. Dari dalam balutan kafan itu, sepasang mata terbuka, kosong, hitam, dalam, dan bibir yang kering dan merekah itu bergerak perlahan, mengeluarkan suara yang parau dan dalam, seperti datang dari liang kubur yang sempit. Nurul. Kurma yang berada di tangannya terlepas dan jatuh ke lantai. Azan masih berkumandang di kejauhan, tetapi di dalam rumah itu, waktu seakan berhenti. Tetamu yang tidak diundang itu datang untuk berbuka. Wajah lembaga itu sangat mengerikan. Kulitnya yang kelabu melekat terus pada tulang, seolah-olah dagingnya telah lama mereput dan hilang dimakan tanah. Setiap lekuk tengkoraknya jelas kelihatan di bawah lapisan kulit nipis yang menegang. Matanya tiada. Hanya 2 lubang hitam yang dalam berkilat dengan cecair pekat berwarna hitam yang perlahan-lahan menitis ke pipinya sebelum hilang ke dalam kain kafan yang kotor. Mulutnya yang tidak berbibir terganga luas, menampakkan barisan gigi kuning yang panjang dan tidak sekata. Gigi-gigi itu tajam seperti serpihan tulang yang diasah, tersusun rapat dalam satu senyuman yang mustahil untuk ditafsirkan. Bukan senyuman kegembiraan, bukan juga kemarahan, tetapi sesuatu yang lebih mengerikan. Senyuman makhluk yang tahu ia ditakuti. Ia tidak bergerak walau seinci, hanya duduk tegak di kerusi itu, merenung Nurul dengan lubang matanya yang kosong. Namun dalam kekosongan itu, Nurul dapat merasakan pandangan yang tajam, menembusi kulit dan tulangnya, seolah-olah makhluk itu mampu melihat lebih daripada rupa fizikal. Seolah-olah ia melihat ketakutan yang bergetar dalam jiwanya. Udara menjadi semakin berat. Nafas Nurul tersekat-sekat. Setiap sedutan terasa seperti menyedut asap pekat yang tidak kelihatan. Jam dinding yang tadi terhenti kini berdetak semula, tetapi nadanya berubah, lebih perlahan, lebih dalam, seperti bunyi dari dasar perigi. Makhluk itu memiringkan kepalanya sedikit ke kiri. Bunyi tulang berkeriuk halus kedengaran. Cecair hitam dari lubang matanya terus mengalir tanpa henti dan senyuman itu semakin melebar.
Nurul cuba mencapai gelas air di hadapannya, namun tangannya terlalu lemah dan menggigil. Jari-jarinya terasa kebas, seolah-olah darahnya membeku. Hujung jarinya hanya menyentuh sedikit permukaan gelas sebelum tangannya jatuh kembali ke atas meja. Dia cuba membacakan doa berbuka puasa, cuba menyebut ayat-ayat yang sejak kecil dihafalnya bersama arwah ibunya. Namun lidahnya terasa kelu dan berat, bibirnya bergerak tetapi tiada suara yang keluar. Makhluk itu tiba-tiba menggerakkan tangannya. Tangannya panjang dan kurus, kulitnya tegang melekat pada tulang. Kuku-kukunya hitam, panjang dan melengkung tajam seperti cakar burung pemangsa. Perlahan-lahan, dengan gerakan yang disengajakan diperlahankan, ia menghulurkan tangan ke arah pinggan di hadapannya. Nurul menahan nafas, namun makhluk itu tidak mengambil makanan. Ia tidak menyentuh kurma, tidak menyentuh nasi atau lauk yang terhidang. Sebaliknya, hujung kuku hitam itu menyentuh permukaan pinggan porselin. Krek, krek. Bunyi nyaring yang terhasil membuatkan Nurul hampir menekup telinganya. Makhluk itu mula mencakar permukaan pinggan itu perlahan-lahan, menggeser kuku panjangnya dengan tekanan yang semakin kuat. Bunyi geseran itu memekakkan telinga, seperti besi digesel pada kaca, menusuk terus ke dalam kepala. Krek, krek, krek. Retakan halus mula muncul pada permukaan pinggan. Setiap calar yang terhasil meninggalkan kesan hitam seperti bekas terbakar. Bau hangus pula mula memenuhi ruang, bercampur dengan bau reput yang sedia ada. Makhluk itu kemudian berhenti mencakar. Perlahan-lahan ia mengangkat kepalanya yang kaku dan memusingkannya sedikit ke arah Nurul. Mulutnya yang terganga mengeluarkan bunyi nafas panjang dan dalam seperti tanah runtuh di dalam liang kubur. Kemudian dengan suara yang lebih jelas dan lebih hampir, ia berbisik, "Aku belum selesai." Lembaga itu mula mengeluarkan bunyi dengusan yang kasar, dalam dan bergelembung, seolah-olah ia sedang bernafas di dalam air yang keruh. Setiap tarikan dan hembusan nafasnya berbunyi berat, seperti sesuatu yang tersekat di kerongkong yang telah lama dipenuhi tanah. Dadanya tidak kelihatan bergerak, namun bunyi itu tetap ada, hidup, menjijikkan dan terlalu dekat. Perlahan-lahan, ia mengangkat tangan kanannya. Pergerakan itu kaku dan tersentak-sentak, seperti wayang yang digerakkan tali yang hampir putus. Jari-jarinya yang panjang dan berkuku hitam melurus, lalu menuding tepat ke arah Nurul. Cecair hitam masih menitis dari lubang matanya, kini bercampur dengan lendir pekat yang mengalir keluar dari mulutnya yang ternganga. Suara garau yang seakan-akan datang dari dasar kubur kedengaran, dalam dan bergema aneh di seluruh ruang tamu. "Suapkan aku." Kata-kata itu tidak sekadar didengar, ia terasa seperti menyelinap masuk ke dalam telinga, merayap ke dalam otak dan bergetar di dalam dada. Bau bangkai semakin kuat, pekat dan memualkan sehingga Nurul terpaksa menahan nafas. Perutnya berombak hebat, rasa loya naik hingga ke tekak. Cecair hitam mula menitik dari mulut makhluk itu ke atas meja makan. Titik, titik, titik.
Setiap titisan mengeluarkan bunyi halus seperti air pekat yang jatuh ke atas permukaan kayu. Apabila cecair itu menyentuh meja, ia menghakis permukaan kayu, meninggalkan kesan hangus yang berasap nipis. Makhluk itu masih menuding. Senyumannya tidak berubah. "Suapkan aku," ulangnya. Kali ini lebih perlahan, lebih menekan, seolah-olah ia bukan meminta tetapi memerintah. Dalam keadaan panik yang memuncak, Nurul cuba melompat bangun. Kerusinya terjatuh ke belakang dengan bunyi dentuman kuat, namun kakinya terasa berat dan kebas, seolah-olah sesuatu sedang memegang buku lalinya dari bawah lantai. Ia cuba melangkah ke arah pintu besar, cuba memaksa tubuhnya bergerak walaupun setiap inci terasa seperti diheret oleh beban yang tidak kelihatan. Namun, ia tidak berganjal, walau seinci. Jantungnya berdegup liar, nafasnya sesak. Ia menoleh ke bawah, tiada tangan, tiada tali, tetapi kakinya tetap tidak dapat diangkat. Seolah-olah lantai kayu itu telah menelannya separuh. Pintu rumah yang tadinya terbuka sedikit, membiarkan cahaya senja masuk, kini bergerak perlahan-lahan dengan sendirinya. Krik! Pintu itu tertutup rapat, dan dalam kesunyian yang menggila itu, bunyi kunci diputar kedengaran dengan jelas. Setiap putaran seperti mengunci bukan sahaja pintu, tetapi juga harapannya untuk melarikan diri. Lampu Kalimantan di siling mula berkelip laju, cahaya putihnya berdenyut tidak sekata, membuatkan bayang lembaga itu kelihatan bergerak-gerak di dinding, walaupun tubuhnya masih duduk di kerusi. Makhluk itu perlahan-lahan berdiri. Kain kafannya terurai sedikit, menampakkan tulang rusuk yang terdedah dan berlumut hitam. Tubuhnya tinggi dan kurus, hampir menyentuh siling. Kepala yang sengit itu kini ditegakkan dan ia mula melangkah ke arah Nurul. Setiap langkahnya tidak berbunyi seperti tapak kaki manusia, tetapi seperti sesuatu yang berat diseret keluar dari liang tanah yang sempit. Dan Nurul hanya mampu berdiri di situ, terperangkap di dalam rumah yang kini terasa seperti kubur yang tertutup rapat. Lembaga itu berdiri sepenuhnya, perlahan dan berderah, mendedahkan ketinggiannya yang luar biasa sehingga kepalanya mencecah siling rumah kayu itu. Papan siling bergegar halus apabila tengkoraknya menyentuhnya. Haguk lama gugur perlahan seperti hujan pasir. Tubuhnya terlalu panjang dan kurus. Tulang belakangnya melengkung tidak normal, seakan-akan pernah patah dan bercantum semula dalam bentuk yang salah. Ia membungkukkan badannya yang menjulang itu. Sendi-sendinya berbunyi keriut panjang. Wajahnya yang busuk dan reput semakin hampir dengan wajah Nurul yang kini terbaring lemah di lantai. Entah bila dia terjatuh, dia sendiri tidak sedar. Pandangannya berpinar, namun sosok itu terlalu jelas di hadapannya. Nafas makhluk itu menerpa mukanya, sejuk, lembab dan berbau tanah kubur yang baru digali. Bau itu begitu pekat sehingga Nurul terasa seperti sedang ditimbus hidup-hidup. Cecair hitam masih menitis dari lubang mata makhluk itu, jatuh tepat ke pipi Nurul. Sentuhannya dingin dan melekit. "Kenapa tidak makan bersama?" bisik makhluk itu. Warnanya seperti geseran kertas pasir pada batu, kasar dan menyakitkan telinga.
Setiap perkataan keluar tersekat-sekat seperti sesuatu yang sudah lama tidak digunakan untuk bercakap. Mulutnya terbuka luas ketika bersuara, menampakkan rongga gelap yang seolah-olah tiada dasar. Nurul cuba menggeling, tetapi kepalanya terasa berat. Air mata mengalir tanpa sedar. Dalam sisa keberanian yang masih ada, dia cuba menyebut nama ibunya. "Mak," suaranya hampir tidak terdengar. Pada saat itu, senyuman makhluk itu berubah. Ia tidak lagi kelihatan seperti sekadar makhluk lapar, tetapi seperti sesuatu yang tersinggung. Tiba-tiba, lampu Kalimantan di ruang tamu itu meletup dengan satu dentuman kuat. Perang! Serpihan kaca bertaburan di lantai. Rumah itu serta-merta tenggelam dalam kegelapan total. Tiada lagi cahaya senja, tiada lagi pantulan bayang. Hanya hitam yang pekat menelan segala rupa dan bentuk. Dalam kegelapan itu, kedengaran bunyi sesuatu yang bergerak pantas, diikuti dengan bunyi kunyahan yang kuat dan rakus. Kerak, kerak, kerak. Bunyi tulang digigit, bunyi sesuatu yang lembut dikoyak. Nafas berat bercampur dengusan puas memenuhi ruang tamu yang kini menjadi seperti liang kubur tertutup. Di celah bunyi itu, kedengaran esakan halus, lemah, terputus-putus, seolah-olah seseorang sedang menangis dalam keadaan yang tidak lagi mampu melawan. Esakan itu semakin perlahan, semakin jauh, sehingga akhirnya hilang di telan malam. Beberapa waktu kemudian, apabila azan Isyak berkumandang dari masjid yang sama, angin malam bertiup perlahan melalui celah-celah papan dinding rumah itu. Di dalamnya, meja makan masih tersusun dengan hidangan berbuka yang tidak terusik. Pinggan yang retak tadi kini elok seperti sedia kala. Kerusi yang terbalik sudah kembali tegak. Rumah itu sunyi sepi, seolah-olah tiada sesiapa pun yang pernah berada di sana. Dan di atas meja, di kerusi bertentangan, terdapat kesan calar hitam yang samar membentuk satu perkataan: bersama.